Video ni khas saya buat untuk tuan-puan yang mula nak main dengan GMV Max Ads. Ini adalah salah satu iklan daripada TikTok yang disediakan untuk seller yang ada beg kuning sahaja. Jadi kalau tuan-puan affiliates ada beg kuning, tak boleh. Kalau tuan-puan seorang seller dekat TikTok tapi tak bermain dengan beg kuning, contoh mungkin by WhatsApp ataupun kena melalui beg biru, tak boleh. Ini untuk beg kuning sahaja. Jadi tuan-puan, nama saya Zulfaqar Hashim. Saya nak tunjuk ke tuan-puan betapa mudahnya nak buat GMV Max Ads. Paling latest, paling terkini, update yang paling baru tahun 2026. Okay, jom saya share screen tuan-puan. Sepatutnya tuan-puan tahulah ini apa. Ini adalah seller center. Saya tahu, saya percaya tuan-puan dah tahu dah ni semua. Saya percaya juga tuan-puan tahu macam mana nak masuk dalam seller center. Okay, melalui website seller-my.tiktok.com. Now, untuk mula buat GMV Max Ads tuan-puan, untuk mula buat GMV Max Ads, tuan-puan kena pergi dekat marketing, cari shop ads. Button nama dia Shop Ads. Tuan-puan klik, tuan-puan akan nampak interface macam ni. Interface macam ni lebih kurang interface macam ni, tuan-puan akan nampak interface macam ni lebih kurang. So, ini akaun orang lain saya pinjam untuk saya runkan tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan first time, mungkin tuan-puan tak nampak macam ni lebih kurang. Mungkin tuan-puan nampak lain sikit. Okay, lain sikit. Mungkin tuan-puan akan nampak lebih kurang dia minta macam ni lah. Dia minta tuan-puan set up account lah. Dia minta itu inilah. Tuan-puan isi dulu, selesaikan dahulu. Okay, macam ni link akaun ni dah link kepada business center. Maksudnya dah selesai dah step ni. Akaun ni dah link kepada ads account. Okay, dah selesai juga. Akaun ni pun dah ada dah account untuk run dia punya GMV Max. Dah selesai juga. Kalau tuan-puan betul-betul first time, tuan-puan takkan nampak lebih kurang sama macam saya, tapi tuan-puan nampak lebih kurang macam ni. Dia minta isi maklumat ni. Jadi tuan-puan isi dulu. Boleh? Lepas tu cari button campaign. Dan tuan-puan, kita mula pada campaign. Mula pada sini lah. Okay, nak mula pada sini, tuan-puan scroll bawah sikit. Lepas tuan-puan siap buat nanti, iklan tuan-puan akan ada kat sini. Jangan klik yang ni, go to TikTok Ads Manager. Jangan klik tuan-puan. Tuan-puan klik, dia bawa tuan-puan pergi ke TikTok Ads Manager, which is kita tak pakai pun. Seller nak buat iklan, kita tak pakai yang tu, kita pakai yang ini sahaja. Ini nama dia apa? Ini GMV Max. Nak mula, tuan-puan first kali check dulu duit. Macam saya available balance RM kosong. Kalau iklan berjaya dipublish sekalipun, tuan-puan tak berjaya. Tekan payment detail kat sini. Dekat bahagian payment detail ni lah tuan-puan kena selesaikan dulu keadaan. Macam saya boleh selesaikan lagi lah. Ni first time nak buat. Okay, settlekan payment, tekan add balance dulu tuan-puan. Masukkan duit dulu dalam akaun ni. Okay, RM20, RM30. Takut nak try dulu RM20-30 dulu. Kalau berani, try lebih dulu sikit. Okay, alright, now nak mula buat iklan, kita tekan button create GMV Max Ads. GMV Max Ads ada dua tuan-puan. Yang pertama untuk promote produk tuan-puan, dan yang kedua nak promote live tuan-puan. Okay, setting dua-dua ni lebih kurang sama, 70% 80% sama. Lain sikit je beza dia. Okay, saya cerita promote produk apa? Promote produk maksud dia kita nak promote any videos, any poster, any content yang tengah attach pada produk kita. Kalau tuan-puan tanya saya, tak ada video, tak ada poster, boleh tak run promote produk ni? Boleh. Dia akan ambil kita punya product card. Dia akan ambil gambar produk kita, dia akan runkan iklan lalu kat FYP orang. Kalau tak ada. Tapi takkan kita nak buat bisnes tak nak buat video tuan-puan, betul tak? Kita mesti nak buat video kan? Kalau kita nak buat video, kita kena buat apa? Kita kena post video dekat TikTok kita, letak beg kuning. Barulah promote produk ni boleh berjalan. Promote produk ni boleh berjalan. Okay, so saya zoom sikit screen. Okay, zoom sikit supaya tuan-puan lagi besar. Okay, bolehlah macam ni boleh. Okay, first kali tuan-puan promote produk, faham maximize your product, dapatkan sale kepada produk tuan-puan menggunakan image and videos. Image tu dia maksudkan produk card lah, video-video kita yang kita letak beg kuning. Ingat tuan-puan, sebelum datang nak buat ads ni, pastikan tuan-puan ada video yang ada beg kuning. Dapat satu dulu pun okey tuan-puan. Now, products. Tuan-puan klik je promote all product ni. Tak ada masalah tuan-puan. Untuk buat TikTok ads, promote all product, it's okay. Ingat tuan-puan, GMV Max Ads, function utama dia adalah dapatkan sales bagi produk-produk yang kita sedang jual. Bukan naikkan view, dapatkan profile visit, dapatkan leads. Bukan. Untuk naikkan sale. Tuan-puan, produk tuan-puan pelik macam mana sekalipun,
Kalaulah offer tuan-puan menarik, harga tuan-puan cantik, video tuan-puan menarik, orang akan boleh beli. Itu function JMV Max. Faham Jadi kat sini tekan je promote all products. Boleh tuan-puan nak pilih satu-satu, boleh. Nanti kalau tuan-puan minat, tuan-puan boleh ambil direct personal coaching daripada saya. Saya boleh tunjuk tuan-puan step by step lagi panjang. Dalam video ni saya nak share untuk newbie sahaja dulu, yang baru nak try. Tekan promote all product. This is the best solution untuk newbie. Trust me, cakap saya dah spend, setiap bulan saya spend beratus ribu ringgit dalam JMV Max X. Saya yakin dengan apa yang saya ajar tuan-puan. Jadi untuk baru nak mula, tekan promote all product. Kalau tuan-puan rasa macam okay, saya nak belajar lebih, saya nak tahu lebih lanjut, saya nak tahu teknik-teknik lebih lanjut, it's okay lah, datang jumpa saya, set Zoom session pun boleh. Kita buat personal coaching one to one. Kita ada pelbagai package. One day coaching ada, kita ada 6 month program kita ada, daripada Kerabat Digital Senapan. Alright, now optimization and budget pula tuan-puan. Sebenarnya JMV Max ni ada dua benda paling penting kita nak kena setting. Dan paling wajib dan paling penting, pertama, berapa target ROI kita. Nombor dua, berapa daily budget kita tuan-puan. Target ROI bermaksud okay, berapa yang kita target nak return. Contoh, kita nak spend RM100, kita nak target ROI 2. Itu maksudnya RM200 sale yang kita target. Berapa nak letak target ROI yang paling bagus? Jawapan yang paling bagus untuk pemula macam kita, mulakan dengan apa yang dia recommend. Tapi kalau macam kes ni tuan-puan, dia recommend 2, tak bagus. Okey, tak bagus lagi untuk kita orang yang baru nak mula. Kalau boleh, mulakan dengan 3. Kita baru nak mula, mulakan dengan nombor 3. Biarlah dia tulis too high ke apa ke kat sini, it's okay tuan-puan. It's okay. Okey, mulakan dengan 3. Kalau dia suggest lebih, contoh target sini 20 maksimum letak 20 kan. Tuan-puan mulalah dengan yang dia suggest tu. Tapi jangan kurang daripada 3. Faham Alright, daily budget. Berapa nak letak? Tuan-puan boleh je follow apa dia suggest. Macam sekarang ni, dia suggest kita 900. Kalau kita letak 3, kalau capai 900 darab 3, dah ke sale kita 2,700. Banyak kan? Belum kira lagi COGS, OPEX kita lah. Nanti tuan-puan kena kira betul-betul tu. Bukan main sembrono boleh buat. Tapi kalau capai lah. Kalau tak capai tuan-puan dan tuan-puan tak berani, tuan-puan mula dulu dengan RM100 sehari. Okay? Minimum tuan-puan nak try tuan-puan, kalau betul nak cuba juga, minimum RM30 sehari. Saya carankan mula dengan 100 sehari. Sekarang ni tuan-puan dapat 300 sale. Berbaloi tak 300 sale, produk tuan-puan tu harga RM30. Tuan-puan dapat 10 order contohnya. 10 order, RM30. Modal tuan-puan pun dah berapa dah kat situ. Berbaloi ke tak? Kira balik. Berbaloi boleh proceed. Okay, now settle untuk bajet jelas Lagi tinggi bajet, lagi susah nak buat kerja. Lagi rendah bajet, lagi mudah dia buat kerja. Faham? ROI target pula sama. Lagi tinggi tuan-puan letak, lagi susah dia nak buat kerja. Lagi rendah tuan-puan letak, lagi senang dia buat kerja. Boleh? Now scroll ke bawah, advanced optimization. Ni barulah. Dia sebenarnya dah ada lama dah, cuma dia baru update interface dia. Okay. Yang pertama, dia ada special event tuan-puan. TikTok dia ada sediakan date special event. Dekat date ni bulan, dia beritahu lah, dia ada date dia kat sini, dia ada event-event dia yang ditentukan. Sebagai contoh, kalau kita tengok kat sini special event, kita boleh klik kat tepi ni, kita boleh adjust. Special event, promotion days ni lah. Kalau before dia tunjuk bila ada promotion day. Contoh 12/12 kan, 1/1, 2/1, 2/2. Contoh double date macam tu punya promotion date. Dia bagi tahu kat kita, dia akan automatic adjust iklan kita ni, turunkan ROI dan naikkan budget. Berapa banyak tuan-puan tekan edit kat sini ni, dia tengok dah, tunjuk use TikTok Shop promotion day schedule. Ni see detail, dia tunjuk kat sini. Ni tarikh dia. Kalau contoh bulan Januari dia ada pada 24 hingga 26. Bulan Februari dia ada 2 hari bulan hingga 4 hari bulan. Bulan Ramadan dia ada 24 sampai 3 bulan 3. Bulan Raya dia ada 19 bulan 3 sampai 25 bulan 3. Ini promotion day dia lah. Waktu promotion day tu dia akan adjust kita punya iklan. Dia akan adjust, turunkan kita punya target ROI 10% ke, 20% ke, 30% ke, dan dia naikkan kita punya, increase kita punya daily budget by 50%. Tuan-puan sanggup ke tak benda ni? Kalau tuan-puan sanggup, sale tuan-puan dia cakap lebih laju. Tapi risiko dia kemungkinan profit tu kurang.
ataupun rugi. Sanggup tak? Tuan-puan kena try sendiri. Okay, kalau tuan-puan nak selamat, baru nak mula, tuan-puan off je benda ni. Jangan pening kepala. Okay, so scroll ke bawah pula dekat add kreatif tuan-puan. Okay, add kreatif ni tak ada apa tuan-puan nak usik. Kalau tuan-puan nak try, tuan-puan tekan manage. Okay, dah back. Tak ada apa nak usik kat sini, kat kreatif. Lepas tu tuan-puan, schedule pun kita tak usik. Campaign name pun tuan-puan tak payah usik, sebab dia dah rename cantik dah untuk kita ni. Okay, lepas tu sebelum tekan publish, tuan-puan tengoklah kalau video tuan-puan ni dia keluar kat mana. Okay, kalau product card ni macam mana dia keluar. Okay, optimization dia untuk siapa, targeting dia untuk siapa, optimization dia apa dia tunjuk. Dah settle tuan-puan, tekan button publish. Tekan publish je settle. Okay, sebelum publish tu tuan-puan settlekan payment method dia semua dululah. Sebab dia kalau tak iklan tuan-puan tak boleh nak jalan. Macam ni kan dia minta dengan kita payment portfolio 0546 ni, masukkan top up duit berapa. Contoh tuan-puan nak top up sini RM100 kan, tuan-puan diminta top up RM108 sebab DST 8%. Gitu. Bila dah settle, dia akan bawa tuan-puan patah balik ke mana tahu? Dia patah balik ke sini. Ini nama dia dashboard. Okey, dia bawa patah balik ke sini. Iklan tuan-puan dah buat nanti akan keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat sini. Tahu? Jangan klik TikTok Ads Manager ni. Ini bukan, ini cerita lain. Bawa balik kat sini. Okay, now kita nak tunjuk iklan kedua. Itu produk. Nak promote produk, itu cara dia tuan-puan. Lepas 3 hari tuan-puan masuk, adjust lah iklan tuan-puan. Kalau iklan tuan-puan tu tak mendatangkan profit ataupun slow, adjust dekat daily budget dengan target ROI. Adjust dekat daily budget dengan target ROI. So basically tuan-puan, saya ada jual buku juga tau. Saya ada jual buku sebenarnya pasal JV Max ni. Dalam buku ni saya ada explain detail macam nak buat. Sebab buku ni step by step tuan-puan. Step by step saya tunjuk dalam buku ni. Tuan-puan boleh dapatkan buku ni. Dan buku ni up to date. Saya setiap update. Setiap kali saya print. Saya print pun tak banyak, 1000-1000. Habis 1000 saya update. Habis 1000 saya update. Dan tuan-puan, buku ni yang specialnya bukan ilmu dalam buku ni. Ilmu dalam buku ni yang specialnya ada QR code. Dalam QR code tu ada group support. Tuan-puan boleh join group support tu. Dalam tu ada update paling latest, ada nota, ada panduan. Dan paling best, tuan-puan tanya soalan dalam group tu, rakan-rakan group tu aktif membantu tuan-puan. Jadi saya nak sangat tuan-puan dapatkan buku ni. Buku ni harga promo dia tak sampai RM20 pun tuan-puan. Tak sampai RM20 pun. Ada dekat saya punya TikTok shop Kerabat Digital OS. Tuan-puan pergi dapatkan buku ni. Boleh Kena belajar JMV Max. Alright, kita teruskan tuan-puan. Nak setting untuk yang kedua, iaitu kita nak promote live pula. Okay, dalam buku ni pun sama. Ada ajar macam nak promote live. Tuan-puan boleh belajar juga. Okay, now promote live ni beza. Dia promote account. Dia bukan promote beg kuning. Promote live, maximize your product sales during real time live stream. Dia promote account. Okay, first kali tuan-puan kena ada account yang dah di-link. Kalau tuan-puan tak ada lagi account yang dah di-link, macam saya dah ada dah account yang dah di-link. Kalau tuan-puan tak ada, tekan je add account ni. Dia buka tuan-puan punya business center. Tuan-puan kena linkkan dulu bagi siap kat sini. Okay, kena linkkan dulu bagi siap. Follow je step dia. Macam saya dah ada, saya pilih je account saya. Now, ROI target dengan daily budget sama juga macam tadi. ROI target berapa nak letak? Contoh kita letak selalunya, kita akan letak double daripada video lah. Kalau video tadi saya letak 3, saya letak 6 kat sini tuan-puan. Okay, saya letak 6 target dia. Okay, daily budget pun sama, saya tak letak double, saya letak kurang 3 daripada apa yang saya tadi. Okay, kurang 3. Contohnya tadi cak 100, saya tak RM30. Lagi satu tuan-puan, bagus je tuan-puan start dengan bajet rendah untuk live ni. Sebab live ni sangat-sangat fragile. Kadang-kadang jadi ada tak jadi tuan-puan. Dia bergantung pada host. Dan tuan-puan, bajet tuan-puan letak RM30 ni, kalau live session tuan-puan tu berjalan, ni bajet daily tau, bukan by live session. Kalau live session tuan-puan tu berjalan siang hari, bajet ni selalunya tak habis. Kalau dengan setting apa yang saya buat ni. Tapi kalau tuan-puan pergi kepada tengah malam, 9 sampai 12 tengah malam, contoh tuan-puan nak live 3 jam kan, pukul 11 tu kadang bajet habis lah. Sebab cycle dia adalah 12 tengah malam, 24 jam cukup pada 12 tengah malam. Dia setting dia bukan live session. Setting dia by day. Daily budget, bukannya session budget tau. Dia daily budget nama dia. Jadi selalunya kalau live siang bajet ni tak habis, kalau live malam selalunya bajet ni insya-Allah habis cepat. Okay, so saya selalu mulakan dengan kaedah ni. Kalau
baru nak mula. Orang tanya saya newbie cikgu Zain, nak mula ni macam mana? Saya mula dengan setting macam ni. Okey, kecuali kalau tuan-puan dah advance, dia ada macam-macam teknik lagi tuan-puan. Okey, ada student saya buat dekat live sampai ribu-ribu sales sekali sesi buat live. Ada student saya buat ads dekat TikTok JMV Max plus TikTok ads, saya boleh dapat juta setiap bulan. Itu kalau tuan-puan nak kita go into deep, saya guide tuan-puan one by one to one bersama dengan tuan-puan dengan tim tuan-puan. Ini nanti tuan-puan dah buat sale gila-gila, nanti datang cari saya. Boleh Okey, promotion days. Ni sama macam tadi. Awal-awal saya cadangkan tuan-puan off dululah. Dan ini dia ada mega live day. Ni update terbaru lah mega live day ni. Kalau tuan-puan boleh setting dia. Share your entire live schedule for your selected mega live day budget and ROI. Untuk mega live day ni akan diutamakan. Ni tuan-puan boleh cuba kat sini. Saya tak nak cover sekarang. Sebab untuk newbie tak payah pakai lagi benda ni. Jangan pakai lagi. Okay. Now, add creative. Kalau tuan-puan macam saya pakai, ini adalah official account tau. Nampak ditulis tu, official account tu. Kalau official account, saya boleh onkan function ni, auto remix. Dan tuan-puan nak tahu tak auto remix ni apa? Auto remix ni, dia ambil saya punya live clip, dia edit dan dia post kat TikTok saya. Bila run ads ni hidup, iklan tu pun akan lalu kat FYP orang. Tapi iklan tu tak ada dekat feed saya. Orang luar tak nampak. Ads saja nampak. Baguslah benda ni tuan-puan. Boleh on kan untuk newbie. Okay. Settle kat sini. Inilah preview live kita. Nanti macam ni. Ada keluar sponsor kat bawah. Lepas tu kat sini tuan-puan boleh tekan button publish. Bila dah siap. Okay. So, sewaktu tuan-puan live nanti, tuan-puan nak kena buat apa? Sewaktu live tuan-puan masuklah. Tengok ads tuan-puan ni. Gerak ke tak gerak? Saya takut kadang-kadang tak gerak. Kalau tak gerak tuan-puan delete. Buat baru. Okay, kalau tak gerak. So itu saja untuk setting JMV Max Ads. Mudah sangat-sangat. Ini latest paling latest update tau saya tunjuk ke tuan-puan. So kalau tuan-puan ada rasa nak tanya, tak nak coaching dengan saya lagi kan, masuk grup Telegram. Saya ada grup free. Kepada pembeli buku ni ada grup premium. Grup premium tu memang ada orang kerja untuk respon tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan tak nak beli buku saya ataupun tak nak join personal coaching saya, tanya je dekat ruangan komen. Saya akan cuba bantu tuan-puan supaya tuan-puan lebih faham dan lebih kaya buat sale dekat dalam TikTok. Ingat tuan-puan TikTok ni bukan harga murah je menang. Ingat, kalau tuan-puan harga murah belum tentu tuan-puan menang. Mungkin tuan-puan menang sekarang, esok belum tentu tuan-puan untung. Jadi ingat, harga jangan jual murah sangat. Memang betul orang suka, tapi kita kena fikir masa depan kita juga. Kita nak survive, nak berniaga, nak rolling. Jangan jual murah sangat. Saya selalu pesan kat student-student saya macam ni, susun offer betul-betul. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.